Fandom ni budaya mengidolakan sesuatu karakter dalam filem. Contohlah ni, dia buat budaya, kalau kita kata filem Iron Man, di samping dia tayang filem Iron Man, dia buat patung-patung kecil Iron Man. Kita boleh beli. Keluar daripada pawagam, ni beli RM10 satu. Bila tayang cerita Batman dengan Superman, keluar pawagam, ada patung Batman, ada patung ni. Ni dia panggil budaya fandom. Tengok cerita Star Wars, beli robot Star Wars. Tengok cerita tu ni. Ni duduk dalam almari dalam rumah ni. Hak tu duduk dalam. Kadang-kadang buka bilik anak kita. Dalam bilik ada apa? Lionel Messi, idola dia. Lady Gaga, idola dia. Justin Bieber, idola dia. Lepas tu hak sahabat Nabi, tanya Abu Hurairah, seorang pun tak kenal. Tanya isteri Nabi, seorang pun tak kenal. Dia lebih mengadolakan benda-benda khayalan, benda-benda fantasi yang tak wujud pun. Tapi tu nak nak cakap budaya fandom dah berluar luasa. Maksudnya dia angkat idola ni. Idola ni, idola lama dah. Dia serap balik pada anak kita, kita jadi tak perasan. Idola penyembahan berhala. Tengok zaman Nabi Nuh. Zaman Nabi Nuh dah ada 4 patung besar. Ya'uq, Yaghus, Suwan, Nas. Orang-orang soleh ni. Tapi bila dulu hidupnya orang soleh ni, bila kemarau orang soleh doa, turun hujan. Bila jadi lagu ni orang soleh doa, Allah bagi. Bila jadi lagu ni orang soleh doa, Allah bagi. Bila matinya orang soleh, tinggal orang-orang yang tak berapa soleh. Doa tak menjadi. Doa hujan tak turun. Doa ni tak jadi. Last sekali buat apa? Buat patung. Asalnya bukan nak sembah patung. Asalnya seolah-olah, ya Allah, ya Tuhanku, berkat kawan ni hidup dulu, turunlah. Berkat kawan ni hidup dulu, turunlah. Last sekali bila benda ni berlarutan, anak cucu hak tak faham apa, mai sembah, mai rokok, mai sujud, mai tunduk depan patung. Tapi bila dia nak buat benda yang sama, tak akan berlaku kepada umat Islam. Hari ni bila buat Iron Man, hang sujud ke Iron Man, berapa orang nak sujud? Tak akan sujud. Tetapi sekurang-kurangnya hang mengidolakan benda ni dah memadai bagi kami. Walaupun kita tak sujud, tapi patung duduk dalam rumah. Walaupun kita tak rokok, patung duduk dalam rumah. Walaupun kita tak rokok, tak sujud, tak sembah, kita tahu semua pasal dia. Tapi bila tanya pasal Allah, sifat 20 pun tak lepas, rukun semayang pun tak lepas, cerita Nabi pun tak lepas. Tak lepas cerita Iron Man. Iron Man diperbuat daripada besi wajah. Kalau dia buat macam ni keluar api, boleh cerita satu-satu. Tanya anak kita, dia kenal Iron Man ke kenal Nabi? Tanya anak kita, dia kenal Superman ke kenal sahabat? Berlaku ke tak berlaku? Tu berlaku. Fandom.